Settle lepas border Nicaragua. So aku officially dalam Nicaragua. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Nicaragua. Ini sambungan dari video lepas. Okay, settle. Cepat keluar daripada Costa Rica. Kalau aku nak masuk negara baru, memang perasaan dep-dep cuak tu tak boleh dah hilang ah. Dia tetap lepas ke tak masuknya, lepas tak masuk ni kan. Sampai dah immigration Nicaragua. Settle lepas border Nicaragua. So aku officially dalam Nicaragua. Oh, lega. Rasa macam nak celebrate lah. Nak celebrate pakai jajan. Harap-harap Nicaragua ni murah lah. Thank you. Mana ni? Baru tenang sikit boleh buat video. Okay, daripada border tadi aku ingatkan nak naik chicken bus lah kononnya. Lepas tu sebelum tu aku berkenalan dengan satu masalah ni daripada Canada tu. Lepas tu dah borak-borak jadi member. Waktu bila keluar je aku tengah cari chicken bus. Lepas tu dia tegur tiba-tiba. Dia kata, kau nak naik dengan aku tak? Aku boleh hantar sampai separuh jalan. Actually bukan separuh jalan lah, nak hantar sampai ke destinasi. Tiba-tiba driver tu cakap, aku tak pergilah tempat tu. Aku boleh sampai halfway je. Pasal lepas tu kita akan melencong tempat lain. Oh ya ke? Tapi sebabkan aku dah separuh jalan, aku naik dengan dia kan. Sebelum tu aku dah gelabah sikit lah pasal driver tu bagi tahu last ferry yang bertolak daripada sini, daripada port ni sampai ke Ometepe yang aku nak pergi sana. Tak nampak okay. Sampai ke Ometepe tu pukul 3 petang. So aku naik sampai separuh jalan tu, dia drop aku. Memang boleh kata middle of nowhere jugalah. Waktu kebetulan dekat situ ada pula teksi tengah tunggu. Kebetulan yang teramat sangat kebetulan. Terus naik teksi, dia hantar sampai ni depan port ni. Oh, berusaha kak nak datang sini ni. Aku nak naik ferry pergi Ometepe. Aku nak kejar ke last ferry. Aku nak tanya jap. Hi. Ticket ferry? Sí, espera un momento. Okay, no problem. Nasib baiklah pukul 4 aku dapatlah datang ke sini. So aku pun makan kejap dekat warung ni. Aku tak tahu warung apa ni. Aku nak makan sekejap sambil berlatar belakangkan tasik. And then tengah-tengah tu nanti akan ada 2 pulau gunung berapi. Dan di sekeliling tu tasik lah. Macam tu lah dia punya benda tu lah. So aku nak pergi sana kejap. Tengoklah 2 malam ke apa. And then aku patah balik. Anyway, tunggu balik. Aku dah secure tiket untuk naik ferry. Next akan naik ferry pula lah pergi OBTP. And aku just nak relax dulu. Tengoklah kalau aku boleh beraktiviti sikit ke apa kan. Ikan apa tak tahu. Dengan kepek pisang lah. Orang sini memang suka makan kepek pisang lah. Kau order apa pun akan dapat kepek pisang. Dia macam Indonesia punya kopok lah. Order apa pun ada kopok kan. Kat sini kau order apa pun dapat kepek pisang. Jemput tengok. Sambung next video.